Hello guys, jumpa lagi bersama saya Super Street Motorsport Julian. Okey, depan saya ni BMW F02 yang dah siap conversion kepada G70 i7. So korang kena tengok tau apa barang yang kita tukar. Ini kita dah tukar lampu depan, daylight, depan bumper, depan bonnet, depan grill, depan logo bonnet, side fender. Okey, so yang ini kita dah buat conversion kepada G70 i7 facelift latest model. So yang ini pun kita tukar side mirror. Ini side mirror kepada G70. So bahagian belah belakang korang kena tengok yang ini tau. Kita tukar bonnet. Bonnet belakang, lampu belakang, belakang bumper dan belakang logo sekali. Korang kena tengok tau. Ini kita punya finishing tau. Finishing dia macam mana korang rasa? Cun tak cun? So kalau korang ada model BMW, mana-mana model tau, tak kisahlah korang F10 ke, G20 ke, F30 ke, G30 ke, F02 ke, F12 ke. So kita ada buat promotion tau. Dia bukan BMW tau, saya ada untuk Range Rover, Mercedes dan Audi. Kita ada banyak. So untuk korang yang ada Continental car, boleh datang jumpa saya dekat Super Street Motorsport Bandar Sunway.